Macam rehat kan. Rehat ke bawah tu kat basement tu ada bilik untuk staff kan. Memang siap katil, siap shower semua selesa lah. Memang baik lah. Dia berapa shift semua? Maksud Muhammad, dia sampai kalau shift tu dia terserah kita tahu sampai pukul 10 lah. 10 malam. 10 malam. So shift tu maksud Muhammad 2 ke? Rasa 2 je shift. Kalau nak pulun 2 pun boleh lah. Full, ada yang OT full day kan. Ada OT kan macam cover ke apa ke ataupun ada ni boleh. Tapi commission dia bukan based on group lah, seorang-seorang lah kan. Personal. Tu rajin buat memang. Betul. Memang buat duit lah. Lepas tu dapat experience, dapat jumpa macam-macam orang, Jerman lah. Negara, yelah kita dah tak belajar sekolah, tak belajar geografi kan. Jadi jumpa pelik-pelik. Macam ada Austria. Mula-mula tak tahu, tak dengar, tak faham kan. Ingat Australia, kita sebut Australia. Dia Austria. Lepas tu dia marah kita kan. Ya, salah negara. Salah negara. Salah negara lah. Kau kenapa sebut negara aku salah? Mana tahu kan. Kita tak mana tahu. Negara kat dunia ni dah beratus-ratus negara kan.